So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? So, macam mana korang? Peternak-peternak se-Malaysia, apa khabar? Okey, masih mana? Masih bernafas lagi ke macam mana? Okey, kalau masih bernafas, Alhamdulillah. Yang mana dikucundang tu, tak apalah, insyaAllah boleh cuba lagi. Okey, berehat dulu. Okey, so kita nak beritahu. Okey, untuk siapa-siapa yang masih nak cuba bertahan, sebenarnya kita boleh bagi satu rekomendasi daripada pihak kita, yang mana korang boleh gunakan silage. Okey, silage ni boleh guna pelbagai benda, sebenarnya daripada pelbagai benda. Salah satunya adalah daripada pelepas sawit dan juga napier. Sebab apa? Sebab aku sendiri guna. Okey, aku sendiri guna. Aku cakap ni bukan aku dengar cakap orang, dan aku sendiri pakai. Okey, selain pada tu tak buat silage pun tak apa, bagi itu pun boleh, cuma aku prefer silage lah. Okey, jadinya untuk siapa-siapa yang nak dapatkan macam mana cara nak buat tu, boleh halau kita. Okey, siapa-siapa yang berminat boleh PM kita untuk dapatkan cara nak buat. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? So, macam mana korang? Peternak-peternak se-Malaysia, apa khabar? Okey, masih mana? Masih bernafas lagi ke macam mana? Okey, kalau masih bernafas, Alhamdulillah. Yang mana dikucundang tu, tak apalah, insyaAllah boleh cuba lagi. Okey, berehat dulu. Okey, so kita nak beritahu. Okey, untuk siapa-siapa yang masih nak cuba bertahan, sebenarnya kita boleh bagi satu rekomendasi daripada pihak kita, yang mana korang boleh gunakan silage. Okey, silage ni boleh guna pelbagai benda, sebenarnya daripada pelbagai benda. Salah satunya adalah daripada pelepas sawit dan juga napier. Sebab apa? Sebab aku sendiri guna. Okey, aku sendiri guna. Aku cakap ni bukan aku dengar cakap orang, dan aku sendiri pakai. Okey, selain pada tu tak buat silage pun tak apa, bagi itu pun boleh, cuma aku prefer silage lah. Okey, jadinya untuk siapa-siapa yang nak dapatkan macam mana cara nak buat tu, boleh halau kita. Okey, siapa-siapa yang berminat boleh PM kita untuk dapatkan cara nak buat.